Saya juga ibu bapa yang masih nak belajar bagaimana nak mendidik anak-anak. Dan saya tertarik dengan kata bonda tadi berkenaan dengan hotel. Sebagai ahli politik, sebagai sebahagian dalam kajian madani ini, saya juga ada beberapa perkara yang saya tidak bersetuju lah. Antaranya bila kuasa guru untuk merotel anak tu ditarik balik. Sebenarnya ini pandangan peribadi saya lah. Sebenarnya saya sendiri dibesarkan dengan ketuk paik cikgu, dibesarkan dengan nyakuk baju, hangover, dan saya adalah Gen Y yang saya kira generasi yang kental. Tapi generasi Alpha Beta yang akan ganti tempat kita ni, maaf saya kata, kita sebenarnya yang ingin melihat mereka itu perlu dilayan seolah-olah anak raja. Amat cukup hairan bagaimana anak-anak hari ini apabila dimarahi, ada pandangan-pandangan tertentu mengatakan kalau kita marah anak boleh kena anxiety, anak boleh merosot dalam pelajaran dia, kemurungan. Saya ni ketua baik, belum dipukul oleh hayam. Seperti mana kata cikgu besar tadi, siapa lagi yang kita nak percaya selain pada cikgu? Kalau kita sebagai ibu bapa nak melihat anak kita berjaya, saya yakin dah pasti cikgu juga nak melihat anak-anak kita berjaya. Jadi hamba harap PIBG, mesyuarat PIBG, ibu bapa, kalau boleh kita suarakanlah, berikanlah kepercayaan kepada cikgu. Dan seperti mana yang kata cikgu tadi, kalau ada apa-apa yang kita rasa tak puas hati, sebenarnya jalan terbaiklah komunikasi, bukan segera buat laporan polis. Kerana kita secara sukarela sudah pasti kita telah buat kajian, kita tanya khabar bagaimana sekolah ni. Sekolah ni melahirkan pelajar. Tak ada lah balik pada sekolah ni patah kaki, bekuk mata dipukul oleh cikgu. Kalau ada sekalipun, mari tanya khabar, mungkin ada sesuatu. Mungkin seperti contoh yang pernah berlaku, ada pergelutan antara pelajar. Orang panggil Kelantan panggil gocok. Jadi bila cikgu nak lerai tu, terkena sikit, kena kuku, nampaklah cala tu sikit. Bukan cikgu tu nak masa capur, tetapi kerana di sekolah kita kadang-kadang jangan ingat anak kita ni sama perangai dia di rumah. Ambo sendiri kerana bekerja di Kuala Lumpur, hujung minggu je balik. Kadang-kadang ambo sendiri pun rasa sedih lah cikgu. Kita nak marah anak, nak pukul anak, kerana berjumpa hujung minggu je. Jadi ambo sendiri mengharapkan para cikgu, para pendidik mendidik anak ambo, dan ambo memberi kepercayaan kepada cikgu untuk mendidik anak-anak walau apapun caranya. Kerana apa? Kerana cikgu ni kalau di Jepun dipanggil sensei, satu kerjaya yang paling dihormati. Kerana apa? Kerana cikgulah kita kena ABC, kerana cikgulah kita kena alih dan bata. Dan untuk maklumat semua, sebagai manusia yang melalui proses pembesaran, melihat kepada rakan-rakan, ambo yakin dan percaya pembentukan anak-anak ini bermula seawal darjah 1. Darjah 1 lah dia bermula. Apakah karakter dia, apakah dia nak jadi. Dan ketika itulah mereka yang paling dekat dengan dia, perkataan ataupun suara yang paling banyak masuk ke telinga dia adalah cikgu. Dia nak jadi askar ke, dia nak jadi polis ke, dia nak jadi guru ke, ketika darjah 1 hingga darjah 6, pembentukan dia. Dan hujung daripada darjah 6 itu pula, ini satu masalah yang sangat besar. Kalau kita tanya sahabat-sahabat kita yang isap rokok, hampir 95% bermula belajar isap rokok berumur 14 ke 15 tahun. Tetapi hari ini dalam kajian mengatakan bahawa budak berumur 10 tahun sudah ada yang belajar isap rokok. Kesilapan yang dilakukan seumur 10 tahun kerana dia tak tahu, akhirnya jadi gana, membawa masalah kepada sampai dialah mati. Kerana hanya dekat 10% saja mereka yang merokok boleh berhenti merokok. Itu hanya merokok. Bagaimana pula dengan merokok itu pula dia belajar pula hisap dadah. Dan hisap dadah ni hanya 2 ke 3%. Kalau dia telah pun terlibat untuk patah balik, 3% saja yang percaya.
Jadi mana katanya pendidikan awal kanak-kanak lah yang lebih penting, darjah 1 sampai darjah ni, untuk mendidik anak kita lagu mana dia jadi esok. Jadi aku ucap terima kasih pada para cikgu daripada yang ajar anak mu. Tak adalah aku panggil kerjaya yang paling mulia dalam dunia ni selain daripada cikgu. Jadi kita hormati, kita percayalah, dan kita sebagai ahli anggota PIBG, kita akan bertemu dengan cikgu. Masa inilah kita nak berinteraksi, berkomunikasi. Kenapa? Cikgu, ibu bapa sama matlamatnya nak yang terbaik untuk anak-anak kita.